Baca Fatihah betul dah. Masa baca ayat lazim ada salah sebut, kita sedar dah semayang sebab makmum kabar, sah dah semayang. Dengar baik-baik. Yang wajib kena betul semua ialah rukun kauli. Rukun kauli ni apa? Benda yang mesti kita buat, tak boleh tak buat, dan berbentuk bacaan. Apa makna rukun? Ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai' wa kana juz'an minhu. Perkara yang mesti kena buat, kalau kita tak lakukan tidak sah dan dia juzuk daripada ibadat itu sendiri. Contoh, rukun adalah Fatihah. Semua rukun qauli dalam solat ulama bilang ada 5. Nombor 1 takbiratul ihram, nombor 2 Fatihah, nombor 3 tayat akhir, nombor 4 selawat di hujung tayat akhir, nombor 5 memberi salam. 5 ni wajib betul. Kalau tu imam sebut dah betul saja pada takbir, tak boleh. Allahu akbar, tak ada lam, tak boleh jadi imam. Dia maaf kata Syekh Ibn Hajar, boleh jadi semayang diri je sah, jadi imam tak boleh. Faham? Dia mesti sebut betul 8 huruf, alif lam lam ha Allahu, alif la alif ka bara akbar, 8 huruf mesti sebut betul Allahu akbar, baru dia jadi imam. Walaupun tak sedap, tak apa. Maliki yaumiddin, tak sedap, boleh jadi imam. Itu dipanggil qari dah. Faham? Qari dalam bab agama ni ada 2. Satu qari hok tanding belagu tu. Satu lagi qari dalam bab imamah, bab jadi imam. Hak kita naknya qari dalam bab semayang ni. Tak sedap tak apa. Bacaan betul semua rukun qauli. Hak qari hak belagu taranum tanding musabaqah tu lain hak tu. Faham? Innal ladzi tu lain. Hak tu qari makna orang yang boleh taranum. Qari dalam bab imam, dalam bab solat, orang yang baca betul. Lawang dia ummi, orang yang baca tak betul, sama ada huruf atau tasydid ataupun harakat. Okey?